daripada kita bergaduh-gaduh pasal isu kewangan ini? Kan? Daripada kita membangkitkan hal-hal yang remeh, peraturan-peraturan bergaduh pas dengan ini, daripada DAP, hanya kerja hal remeh. Ini adalah hidup kami, mencari kewangan untuk negeri Sabah, untuk wilayah Sabah. Banyak yang masih miskin, banyak yang masih susah. Saya bersetuju dengan kenyataan YB Datuk Jonathan Yassin yang menyebut bahawa ahli politik kini terlalu sibuk berdebat tentang isu-isu remeh hingga bertikam lidah, tetapi enggan menyentuh isu gajah dalam bilik, iaitu masalah sebenar rakyat seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan dan mutu pendidikan. Pandangan ini wajar direnung oleh petasuk parti politik yang hanya tahu mencari kesalahan pihak lain semata-mata untuk mempertahankan pendirian sendiri tanpa menilai fakta dan realiti. Dalam video saya sebelum ini, saya telah menyeru agar setiap orang berhati-hati ketika memberi komen terhadap isu sensitif. Penting untuk kita memahami sesuatu isu dengan mendalam sebelum membuat sebarang kesimpulan. Malangnya, masih ada yang memberi pandangan dangkal demi menjustifikasikan hujah sendiri. Akibatnya, muncul pula pakar agama segera dan pejuang sekolah Cina yang sebenarnya tidak memahami konteks sebenar. Sedangkan golongan seperti inilah yang sering mengaku paling mempertahankan agama dan paling menentang sekolah vernakular tanpa memahami sejarah dan peranan sistem pendidikan pelbagai aliran di negara ini. Saya mempunyai beberapa hujah lain yang belum sempat saya huraikan di sini. Saya akan jelaskan satu persatu pada masa akan datang bersama seorang rakan yang mempelajari kepercayaan dan agama masyarakat Cina di Malaysia agar pembincangan kita lebih berasaskan fakta dan kefahaman antara budaya. Kembali kepada pokok persoalan. Kita semua sepatutnya menumpukan tenaga dan fikiran untuk membina negara ini bersama. Negara hanya boleh maju jika rakyat dan pemimpin sama-sama memainkan peranan. Kita bertanggungjawab membawa isu masyarakat kepada wakil rakyat supaya mereka dapat merangka dasar yang menjamin kesejahteraan dan kehidupan lebih baik untuk semua. Tidak kira kita Cina, Melayu, India, Kadazan, Iban atau bangsa lain, kita tetap rakyat Malaysia. Jika seseorang daripada kita susah, yang lain datang membantu. Inilah semangat sebenar keluarga Malaysia yang perlu diteruskan, bukan dengan memperbesarkan isu sentimen dan perkauman yang hanya memecah belahkan masyarakat.